Kemunculan gandingan bas iaitu Bella Astila dan Syed Saddiq di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2025 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur berjaya mencuri tumpuan ramai. Kehadiran Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang mempromosikan buku terbitan keduanya bertajuk Jalan Tegak mencetuskan keterujaan pengunjung apabila ramai peminat berpusu-pusu untuk bergambar. Menurut Syed Saddiq, beliau sempat memberi pesan kepada orang ramai agar membudayakan amalan membaca sepanjang masa dan bukan sahaja ketika pesta buku. Saya ingin ingatkan kepada orang ramai jangan hanya meraihkan budaya membaca buku hanya apabila ada acara sebesar ini, tetapi amalkannya setiap hari, katanya ketika ditemui. Dalam pada itu, Syed Saddiq sempat mengusik selebriti Bella Astila untuk turut menghasilkan buku sendiri seperti dirinya. Bella atau nama sebenarnya Dayang Aranabila Awang Astila tidak menolak idea tersebut dan mengakui sudah lama meminati bidang penulisan. Sabar ya YB Syed Saddiq, kita tunggu pengakhirannya. Saya memang suka menulis, banyak karya peribadi yang saya simpan masih dalam perancangan, katanya sambil tersenyum manis. Dalam pada itu antara ratusan yang hadir hanya seramai 100 orang sahaja yang berpeluang untuk beramah mesra dan mendapat tanda tangan buku terbitan kedua oleh Ahli Parlimen Muar itu yang telah berjaya dijual sebanyak 15,000 naskah setakat ini.